Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Menengah Kebahasaan Pelagat ingin membentangkan sebuah infografik bertajuk Jantung Enjin Kehidupan Kita. Pembentangan ini dijalankan di bawah bimbingan Cikgu Azmi. Saya Ahmad Syakir bin Saudin sebagai Ketua Kumpulan bersama ahli kumpulan saya iaitu Wan Muhammad Adli bin Wan Halizan, Tengku Muhammad Haziq Afifi bin Tengku Mazwan, Nur Alia Alisha binti Saufi dan Nik Nurul Amelia binti Nik Masya Hisham. Apa itu jantung? Jantung adalah organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ia terletak di bahagian dada sedikit ke kiri. Secara purata, berat jantung manusia 450 gram dan tergantung pada saiz tubuh badan manusia. Kebiasaannya, saiz jantung manusia sebesar genggaman tangan manusia. Jantung manusia berdegup kira-kira 70 kali seminit atau melebihi 100,000 kali sehari dan mengepam hampir 5 liter darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung terdiri daripada 4 ruang utama iaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Setiap ruang ini mempunyai peranan yang tersendiri bagi memastikan darah mengalir dengan lancar ke seluruh badan. Pada bahagian jantung, terdapat 4 injap yang memastikan peredaran darah mengalir sehala sahaja. Apakah fungsi jantung? Jantung berfungsi umpama pam automatik yang tidak pernah berhenti bekerja sepanjang hayat kita. Fungsinya adalah untuk mengepam darah yang membawa oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Darah yang kekurangan oksigen akan dihantar ke paru-paru untuk dipenuhi semula sebelum kembali ke jantung dan diarahkan semula ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Jika jantung berhenti berdegup walaupun beberapa minit sahaja, otak dan seluruh tubuh akan terjejas kerana bekalan oksigen terhenti. Apakah penyakit-penyakit berkaitan jantung dan faktor risiko penyakit jantung? Jantung boleh terdedah kepada pelbagai penyakit. Antara penyakit jantung yang biasa ialah penyakit arteri koronari, serangan jantung dan kegagalan jantung. Faktor risiko penyakit jantung termasuk merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol berlebihan, kurang bersenam dan diet yang tidak sihat. Penyakit jantung merupakan punca kematian nombor 1 di Malaysia. Bagaimanakah cara menjaga kesihatan jantung? Bagi memastikan jantung kita kekal sihat, kita perlulah mengamal gaya hidup sihat. Contohnya ialah mengambil makanan yang seimbang dengan lebih banyakkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak dan bergula. Melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Elakkan tabiat merokok dan mengawal tekanan serta melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di klinik ataupun di hospital. Kesimpulannya, jantung adalah enjin kehidupan kita. Tanpa jantung yang sihat, kehidupan kita akan terganggu. Marilah kita sama-sama menjaga jantung dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Jaga jantung, jaga kehidupan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.